Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, tuan-tuan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, selamat datang ke dalam kelas sifat huruf episod yang ke-9 insya-Allah. Malam ni kita akan bahas episod yang ke-9 bab sifatul huruf. Cuma sebelum tu kita mulakan dulu majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum kita start, baik, suara Ustaz okey tuan-tuan, dengar jelas? Jelas ke suara? Okey. Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana respon. So sama-sama kita niat dulu menuntut ilmu Imam Al-Haddad rahimahullah taala, sama-sama ikut tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaina. Wat-ta'lim. Wat-tadhakkura. Wat-tadhkir. Wan-naf'a. Wal-intifa'. Wal-ifadata. Wal-istifada. Wal-hatha. Tamassuki. Bikitabillah. Wa sunnati. Rasulihi. Sallallahu alaihi wasallam. Wad-du'a'a. إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. الحمد لله. Okey. Alhamdulillah teman-teman, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung kembali kita punya perbahasan bab sifat huruf, kelas intensif bab sifat huruf episod yang ke-9 iaitu bab sifat tunggal. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kepada sifat qalqalah dan kalau sempat kita akan masuk kepada sifat lin, inhiraf dengan takrir. Banyak ni. Okey, tapi kalau tak sempat apa kita akan sambung pada hari esok teman-teman sebab esok ni kita punya silibus esok sikit. Esok kita tinggal perbahasan yang berbaki nanti. Okey, baik. Okey, dia perbahasan qalqalah tu yang paling panjang. Okey, sekejap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Semua mengucapkan alhamdulillah kan. Okey, kalau semua dengar dengan jelas apa semua, minta respon nombor 3 boleh. Tulis nombor 3 tanda respon anda dengar dengan baik dan anda dapat melihat ataupun tengok gambar tu dengan baik lah. Saya minta izin untuk tutup mikrofon supaya tak ada gangguan daripada kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Okey, baik, kita mulakan dengan share screen dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Bismillah. Baik, insya-Allah untuk malam ni depan kita akan refresh sedikit dalam topik yang ke-8 sebelum kita nak masuk kepada topik kita yang ke-9 iaitu berkaitan dengan bab qalqalah. Okey, kita akan teliti perbahasan berkaitan dengan qalqalah malam ni untuk habiskan perbahasan. Baik, semalam kita dah bahas tentang qalqalah tu maksudnya apa? Dia adalah satu dentuman ataupun lantunan yang terhasil dan kalau kita tengok yang daripada segi istilah tu maksudnya adalah suara tambahan. Ini pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang mati setelah menekan pada tempat keluar iaitu makhraj huruf tersebut.
So jadi bila kita sebut tentang sifat qalqalah ni, dia merupakan suara tambahan pantulan itu yang sangat jelas, yang jelas tuan-tuan, yang mana terjadi pada huruf yang mati, hanya berlaku pada huruf yang sukun saja, dia tak akan berlaku pada huruf yang berbaris dari atas, dari bawah, dari depan. Okay, dan ada huruf-huruf tertentu saja, iaitu 5 huruf qalqalah tu. Dan huruf ini berlaku asbab daripada penekanan pada tempat keluar. Okay, contoh macam huruf ba, kita menekankan huruf ba tersebut pada bibir menyebabkan terhasilnya bunyi qalqalah itulah ab. Okey. Okey, sekarang kemudian semalam kita dah pergi go through dekat dalam perbahasan ni tuan-tuan, iaitu cara sebut qalqalah macam mana kan. Secara kesimpulan yang kita bahas semalam adalah bila kita sebut qalqalah, maka ada dua organ yang saling berbenturan. Ada dua organ yang saling berbenturan. Berbenturan dengan maksudnya bertemulah. Okey, baik, contoh macam huruf ba. Bila kita letak macam ni, macam ni kan. Okey, boleh nampak guys macam ni huruf ba dia mati, kemudian kita letak huruf yang berbaris di hadapan, kita akan sebut dia up macam tu kan. Up maksudnya kita rapat bibir. Tetapi untuk menghasilkan sifat qalqalah, maka perlu kita untuk jauhkan organ suara tanpa menjauhkan dia punya rahang tu. Ab. Okey? Jadi bunyi dia mudah sahaja, tak perlu untuk ab. Itu kesalahan daripada sudut qalqalah. Yang betul ataupun yang tepatnya adalah ab. Hanya menjauhkan bibir saja tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, itu untuk huruf ba contohnya, dan semalam kita dah buat praktikal untuk keseluruhan. Okey, kita dah buat praktikal semalam untuk keseluruhan perbahasan ini. Okey, kita tengok yang bawah. Okey, perbezaan tuan-tuan. Okey, ini kita pergi kepada perbahasan adalah perbezaan antara huruf yang sukun, huruf yang dibaca qalqalah, dan huruf yang berbaris. So yang kali ni kita nak bezakan antara ketiga-tiga jenis perkara ini. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak bezakan antara ketiga-tiga. Apakah beza? Macam mana cara, apakah perbezaan? Baru betul tersasul. Apakah perbezaan antara huruf yang kalau baca sukun dia macam mana? Kalau huruf tu kalau dibaca qalqalah macam mana bacaan dia? Kalau huruf tu berbaris macam mana? Okey, sekarang kita dah buat kotak siap-siap untuk anda lihat. Kita pergi kepada kotak yang pertama. Kalau huruf itu sukun tuan-tuan, maka cara keluarnya huruf tersebut adalah dengan berbenturan. Okey? Tidak disertai apa-apa. Ini contoh kalau huruf tu sukun tapi kalau dia tak baca qalqalah. Okey, ini contoh kalau huruf tu sukun tetapi dia tidak dibaca dengan qalqalah. Maka bacaan dia ab. Macam tu dah. Maksudnya dengan berbenturan saja. Ab. Maksudnya yang ni tak ada qalqalah. Ni contoh. Okey, ni contoh. Baik, manakala kalau huruf yang dibacakan dengan qalqalah, maka perlu untuk saling menjauh. Dia punya organ suara tu. Cara keluarkannya adalah dengan saling menjauhkan. Disertai sesuatu ketika keluar, tak ada sertai apa-apa tuan-tuan. Baik, contoh macam ab. Contoh kat sini kan. Kalau kita bubur hamzah dekat depan dia tu. Ab. Saling menjauhkan organ tu. Ab. Baik. Manakala kalau huruf berbaris. Kalau huruf tersebut adalah huruf berbaris, maka cara menyebutkan dia adalah saling menjauh. Okay, kalau yang tadi tu saling berjauhan, kalau yang ni saling menjauh, kena jauh lagi, iaitu disertai sekali dengan baris. Contohnya seperti yang anda lihat di sini. Yang ni tak payahlah. Yang ni tak payah tulis huruf sebelum kan. Ini terus sebut je huruf ba tu. Ba. Okey, maksudnya saling menjauh. Saling menjauh. Ba. Dan disertai dengan baris. Okey, disertai dengan bacaan baris tersebut. Ba. Jadi kalau contoh macam huruf tu kalau dia mati tak perlu sertai apa-apa. Ab. Dan begitu juga dengan huruf qalqalah. Kalau huruf tu dia sukun yang perlu dibacakan qalqalah pun sama juga, tak perlu disertai dengan baris. Contohnya macam orang baca aba. Tidak. Baca habis je. Ab. Bukan aba. Okey? Alhamdulillah. So itu adalah perbezaan tuan-tuan. Untuk yang pertama ni mungkin ada yang tanya, Ustaz, ni bukan kena baca qalqalah ke? Ni cuma contoh kalau huruf tu sukun. Kalau huruf tu kalau dia sukun tetapi dia tidak dibacakan qalqalah, contohnya adalah inilah contohnya. Okey, tak perlu kita
sebut dia dengan menjauh ke apa, hanya berbenturan saja. Ab, ab. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, contoh macam ni kan. Kan contohnya kalau contoh apa, kalau ada sambungan lah, kalau ada sambungan kan, abata, macam tu. Abata, yang kita nak fokus tu sebenarnya kepada huruf ba yang tak perlu hasilkan qalqalah tu. Kan kalau kan contoh kalau macam ni yang Ustaz tulis ni, abata. Contoh abata, kan tak ada qalqalah tu. Tak adalah baca ababata. Ababat, tidak. Dia baca habiskan, matikan je. Abata. Ab, yang kita nak fokus tu dekat ab yang hanya berbenturan saja. Okey? Baik, difahami ke? Baik. Ni cuma nak bezakan antara huruf yang hanya dibacakan sukun, huruf qalqalah tu dah. Huruf qalqalah kan ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal ataupun ba, jud, koto. Kalau huruf qalqalah tu sukun, hanya benturkan ataupun hanya temukan antara dua organ, tu je. Manakala yang kedua adalah kalau huruf tu dibaca qalqalah, maka kita kena saling berjauhan, ab, 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 ab. Sorry. Okey. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang berbaris, so kena saling menjauh, ba, ba, ba. Okey, baik. Alhamdulillah. So itu adalah perbezaan daripada 3 sudut. Dan kemudian nombor 1, yang tu dia bagi tahu kan tentang apa ni? Bibir katup. Nombor 1. Ni dia tunjukkan contohlah ataupun gambaran. Ba sukun yang tidak dibaca qalqalah diidghamkan keluar melalui benturan di antara dua bibir. Contoh macam kalimah ni, abba. Abba kan? Abba kan? Anda tak perlu apa? Kita kata jangan fokus dekat ba yang baris atas tu, fokus dekat huruf ba yang mati, yang kat tengah-tengah je lah. Kan kalau sukun apa? Kalau tanda sabdu ni kan asal usulnya adalah mati sebenarnya. Macam ni lah tulisan dia. Okey? Jadi kita fokus dekat sini je. Baik. Kan tak perlu baca qalqalah tu. Ab. Ab. Jadi apa? Rahang bergerak, bibir kita katuk. Ab. Okey? Manakala nombor 2 yang tadi kita sebut, bibir bergerak, rahang tak bergerak. Okey? Bila kita sebut qalqalah ni kehadiran qalqalah, ab. 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 Okey? Bibir kita yang bergerak tapi rahang tidak perlu digerakkan. Manakala yang nombor 3 ni adalah bibir gerak, rahang pun bergerak sekali, iaitu huruf qalqalah yang berbaris. Ba, 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 bi, bu. Okey? So itu adalah perbezaan daripada 3 sudut huruf yang sukun saja tak perlu baca qalqalah. Yang bawah ni adalah huruf yang perlu dibaca qalqalah. Manakala yang bawah sekali adalah huruf yang berbaris. Okey, ini cerita tentang qalqalah tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, selesai perbahasan tersebut. Kemudian kita pergi kepada tingkatan qalqalah. Baik, anda dibekalkan dengan nota di situ untuk kita buat bacaan sama-sama insya-Allah. Berbenturan tu apa? Berbenturan tu maksudnya bertemu. Okey? Macam ni lah, macam kita ada kayu, kita pukul kayu, sesama kayu tu, benturlah tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Jadinya tingkatan qalqalah, kita ada 3 tingkatan qalqalah. Baik. Okey, kita clarify balik. Untuk perbahasan qalqalah, ada 2 pendapat. Ada pendapat pertama yang menyebutkan ada 2 sahaja qalqalah. Manakala pendapat yang kedua menyatakan ada 3 qalqalah lah, qalqalah akbar. Baik, kita menggunakan istilah qalqalah akbar sebab kita nak bagi mudah faham untuk perbezaan daripada sudut bacaan itu saja tuan-tuan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Manakala terpulang kepada sesiapa yang mungkin nak gunakan pendapat yang pertama yang menyatakan ada 2 sahaja qalqalah, iaitu qalqalah sughra dengan kubra sahaja. Manakala kita di sini menggunakan 3 pendapat supaya nak bezakan anda daripada sudut bacaan yang berbeza tersebut. Okey, alhamdulillah. So jadinya kita go through dalam qalqalah sughra tuan-tuan. Lag. Yang lain okey ke? Yang lain okey? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey Ustaz, alhamdulillah. Baik. Alright. Kita terus pergi kepada perbahasan. Untuk qalqalah sughra, ia berlaku time bila? Syarat berlakunya qalqalah sughra adalah ketika huruf qalqalah dia sukun
berada di pertengahan bacaan. Usah highlightkan dekat sini ataupun boldkan tulisan pertengahan bacaan, tuan-tuan. So qalqalah sughra dia berada dekat tengah-tengah kita baca. Tak kisah sama ada dia berada di tengah kalimah ataupun dia berada di akhir kalimah, dia kalau dia dekat tengah-tengah bacaan dia tetap dibacakan dengan sughra. Contohnya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik, macam ni kan? Ni. Okey, kalimah liyunfiqdhu. Baik. So dekat situ huruf qaf tersebut qalqalah sughra, walaupun huruf qalqalah itu berada di akhir kalimah tetapi dia berada di pertengahan bacaan. Kita tak waqaf dekat sini tapi kita waqaf di sini. Oleh kerana itu, walaupun dia berada di akhir kalimah tetapi dia berada di pertengahan bacaan, oleh kerana itu digelarkan dia sebagai qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Baik, alhamdulillah. Jadi qalqalah kecil ni tak perlu baca over ataupun ada pause ataupun ada berhenti, tak perlu. Kita hanya perlu direct terus sambung. Contohnya, macam kat sini kan. Yadkhuluna. Dengar ke? Takut tak dengar pula. Okey? Yadkhuluna. Dia jangan pause. Yadkhuluna. Tidak, dia yadkhulu. Okey, maksudnya dia macam ada kesinambungan kepada huruf seterusnya. Okey, bukanlah masuk dalam huruf kha tu, tetapi macam ada kesinambungan. Yadkhuluna. Boleh tahu Alhamdulillah. Jadi dia simple sahaja. Dan kemudian pergi kepada kalimah yang kedua. Sama-sama boleh sebutkan. Liyunfiqdhu. Lagi sekali. Liyunfiqdhu. Fiqdhu. Okey. Kemudian yang ni dia ada tambahan kat bawah. Okey, yang ni dengan yang ni ada sambung. Wala tushtit wahdina. Baik, susah sikit nak sebut sebab huruf ta double tu. Wala tushtit wahdina. Lepas tita terus masuk ke dalam waw. Wala tushtit wahdina. Terus je. Dan kemudian pergi kepada kalimah ataupun contoh seterusnya. Fansab wa ila. Okey, jangan berhenti. Fansab wa ila. Dia terus direct pergi kepada waw. Fansab wa ila. Kemudian pergi kepada kalimah seterusnya. Yakhruj min. Okey, alhamdulillah. Kemudian pergi kepada contoh seterusnya. Qad aflaha. Lagi sekali. Qad aflaha. Baik, kemudian sama-sama ikut kalimah seterusnya. Yaqdha. Okey, alhamdulillah. Jadi dia tak susah pun, senang je sebenarnya. Dan kemudian pergi kepada huruf ta. Yut'imu. Okey, dan kemudian pergi kepada kalimah seterusnya. Yubsiruna. Kemudian pergi kepada kalimah yang terakhir. Wataj'aluna. Boleh? Alhamdulillah. So itu adalah qalqalah sughra dan anda akan dapati setiap daripada contoh-contoh qalqalah sughra ini semuanya dia berada di pertengahan bacaan kita. Walaupun kadang-kala dia berada di akhir kalimah, tetapi kalau dia berada di pertengahan bacaan, maka berlakulah qalqalah sughra. Okey? Alhamdulillah. Jelas? Kemudian kita pergi kepada qalqalah jenis yang kedua. Baik. Qalqalah jenis yang kedua adalah namanya qalqalah kubra dan usah highlightkan di situ ada 2 poin. Yang pertama adalah ketika huruf qalqalah berada di akhir bacaan. Beza dengan yang tadi, kalau tadi pertengahan bacaan tapi kali ini di akhir bacaan. Okey? Baik. So huruf qalqalah bertanda sukun
ataupun disukunkan. So ada dua item dekat sini, antara dia ditandakan dengan tanda sukun, maksudnya dia memang sukun ori lah, kita kata original memang sukun pun dekat huruf qalqalah tu, ataupun dia disukunkan. Disukunkan tu dengan maksudnya dia arid, sukun mendatang. Contohnya, jom kita tengok kat sebelah ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalimah al-falaq, kalimah al-falaq sebenarnya kan dia baris atas. Dia ada baris atas, ada baris bawah lah. Contoh macam kalau macam apa awal surah al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min qi. Ada qi lah, kita kata huruf qaf tu baris bawah. Tetapi kalau kita waqaf, maka secara automatik qaf perlu disukunkan. Okey, qaf perlu disukunkan. Kita tak baca dengan qul a'udzu birabbil falaq, tidak. Tetapi kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Okey, so bacaannya cantik je. Falaq. Falaq. Kemudian kalau kalimah yang kedua al-muhit. Ada kan ada mad arid disukun tetapi di akhir tu ada apa? Qalqalah sebab ada huruf ta. Al-muhit. Al-muhit. Baik, cantik je jawapan. Kenapa baca macam tu? Sebab dia berada di akhir bacaan kita. Kita waqaf lah, kita kata istilahnya waqaf. Okay, kalau yang ni anda boleh take note. Okay, waqaf. Dan manakala yang atas tadi tu boleh take note wasal. Okay, begitu. Alhamdulillah. Baik, kemudian kasab. 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 Macam dia baca dia? 1, 2, 3. Kasab. Kasab. Kemudian pergi kepada contoh yang seterusnya. Bahij. 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 Okey, dan kemudian qul huwallahu ahad. 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 Okey, so jadi senang je. Ini adalah qalqalah. Qalqalah kubra, qalqalah yang besarlah. Sebab kenapa? Dia berada di akhir bacaan ataupun boleh juga sebut dia berada ketika kita waqaf. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, setakat Nurban. Ini senang ni kan? Ini sebenarnya kita dah tahu dah, cuma mungkin kita refresh baliklah. Dan kemudian yang terakhir, qalqalah jenis yang terakhir dinamakan ia sebagai qalqalah akbar. Okey, akbar yang bermaksudnya terbesar. Yang mana tuan-tuan, nombor 1 ketika huruf qalqalah berada di akhir bacaan. Sama macam atas, sama macam yang atas ataupun sama macam qalqalah kubra, cuma bezanya dekat bawah yang nombor 2 iaitu bertanda sabdu. Okey, huruf qalqalah tersebut dia bertanda dengan tanda sabdu tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik, contohnya seperti ini. Kita ada 4 contoh yang kita tonjolkan di situ. Anda boleh sama-sama lihat. Baik, yang ni kita tambah alif lam . Okey, macam ni bunyi dia. Al-haqq. Kena macam ada pause sekejap. Al-haqq. Okey, begitu . Contoh macam ni. Tabat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Okey? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak perlu kepada harakat. Okay, mungkin 1.5 lah, lebih kurang kat halimah . Watab. Watab. Okay, alhamdulillah. Contoh seperti yang sebelah ni pula. Al-hajj. Al-hajj. Okay, alhamdulillah. Dan kemudian pergi kepada ini. Asyad. 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 Okey. So kita nak sebenarnya kita bunyikan begitu sebab kita nak bagi tahu bahawasanya huruf qalqalah ini dia ada sabdu. Okey, manakala yang atas tak perlu buat begitu sebab memang tak ada sabdu, so direct terus. Muhit, kasab, bahij. Okey, falaq. Baik. Tapi kalau yang bawah ni al-haqq.
watab, al-hajj, asyad. Okey, alhamdulillah. So yang biasanya kita jumpa adalah dekat sini dengan dekat sini. Al-had pun ada juga dekat dalam Quran lah yang biasa kita jumpa kan. Kalimah-kalimah apa? Qol-qol akbar ni dia special. Maksudnya susah kita nak jumpa dia lah. Dekat dalam Quran tu mungkin ada beberapa saja. Okey, kalau ada pun mungkin kita wasal, kita tak baca berhenti. Baik, beza akbar dengan kubra, akbar ada pause, betul. Kubra tak ada pause, tepat sekali. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, siapa yang nak tulis boleh tulis. Yang ni ada pause. Bukan ikan pause tuan-tuan. Pause yang jeda kejap tu. Berhenti kejap. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, selesai perbahasan berkaitan dengan harful qalqalah. Baik, kemudian kita pergi pada nota kaki. Footnote ada nota kaki dekat situ. Apabila salah satu qalqalah diidghamkan kepada huruf yang sama atau sejenis, saat itu tidak dibaca qalqalah. Kerana jika dibaca qalqalah, tentu idgham, ini terbalik tuan-tuan anda boleh betulkan balik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Idghamnya terlepas. Baik. So point dia adalah kalau salah satu huruf qalqalah diidghamkan, maksudnya ada sabdu lah, kepada huruf yang sama ataupun kita kan ada perbahasan idgham ada banyak kan. Idgham apa? Idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, okey? Idgham mutaqaribain, macam-macam. So cuma bila kita sebutkan ada dua huruf yang mana diidghamkan, dimasukkan huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, maka time tu anda tak perlu masukkan lagi ataupun tak perlu bukan masukkan. Anda tak perlu untuk mengkolkolahkan dia lagi. Baik. Sebab kalau baca qalqalah, maka idgham dia akan terlepas. Contohnya macam ni kan. Yang ni contoh idgham. Dia panggil istilahnya idgham lah, masuk. Sebab kat situ kan asalnya huruf dal ada dua. Dal yang pertama mati. Contoh ni yurad duna. Macam ni lah ejaan dia. So jadinya dal yang pertama mati. Dal yang kedua tu dia berbaris depan. Jadinya bila kita baca tu yang ni ceritanya dia idgham. Dia telah disatukan menjadi dal begini je lah. Jadi anda tak perlu baca yuradadu, tidak. Hanya baca biasa. Yuraduna. Ini cerita apa ni? Ini cerita kalau huruf qalqalah tu biasanya dia ada sabdu ataupun diidghamkan. Contoh lain, at-taziqu. Jangan baca at-taziqu. Nanti idghamnya terlepas. Kemudian contoh yang lain, ini idgham mutamathilain. Contohnya huruf ba mati bertemu dengan ba yang berbaris. Jadi kat sini kita terus direct pergi dekat ba yang kedua tanpa baca ba yang pertama dengan sebutan wal yaktub bainakum. Maksudnya terus direct pergi kat ba ni. Walaupun tak ada sabdu tapi kena pergi juga dekat ba tu lah. Wal yaktub bainakum. Jangan baca wal yaktub tidak. Wal yaktub bainakum, terus katuk bibir je untuk menyebutkan ba yang kedua. Ustaz, jika baca tak guna qalqalah termasuk dalam kesalahan apa? Termasuk dalam kesalahan lahnun khafi yang kecil. Okey? Baik, kesalahan kecil. Dia kalau kesalahan sifat ni dia lebih kepada kesalahan yang kecil. Kalau makhraj huruf tu dia kesalahan besar. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian ni waqad dakhalu ni kan. Waqad dakhalu. Biasanya kalau dekat dalam Quran Resam Osmani apa nama tu? Tanda sukun tu dihilangkan ataupun dia tak ada. Biasanya lah waqad dakhalu. So automatik kita akan fahamlah bahawasanya terus direct pergi kepada huruf dal yang kedua. Ini pun dipanggil sebagai idgham mutamathilan. So anda boleh tulis, kalau nak tulis idgham mutamathilain sebab ada dua huruf yang sama sebiji. Ni dengan yang ni. Okey? Alhamdulillah.
Yang ni. Siapa tahu ni idgham apa tuan-tuan? Yang ni. Ahabbu. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tahu ini idgham apa? Ada yang tahu tak idgham apa ni? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ahabbu. Ahabbu. Baik. Okey. Mana satu tu? Mutaqariban ke mutajanisain? Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So dekat sini kan huruf ta dengan ta dia sama makhraj. Cuma dia berbeza daripada sudut sifat kan. Okay. So makhrajnya sama tapi sifat berbeza. So dia termasuk dalam mutajanisain. Okey. Dua huruf yang berbeza jenis. Betul tak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, hari tu Ustaz ada catat. Ustaz terlupa nak tulis balik. So dia dah hilang catatan tu dah hilang tuan-tuan Ustaz. Okey, Ustaz takut tersalah pula sebut. Nanti Ustaz kena check balik. Okey. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apa. Nanti ini tawakuf je untuk take note. Okey. Yang penting bila berlaku idgham, okey. Baik. Kita nanti Ustaz rujuk balik Nanti kita terangkan balik yang risau. Baik. Jadi oleh kerana itu bila kita sebut itu tuan kita kena terus direct masuk ke dalam ta tu. Ahabbu. Okey, baik. Ahabbu. Terus direct pergi kepada makhraj huruf ta. Okey. Ahabbu. Baik, jangan baca ni kol-kolah pula dekat ta tu. Ahabbu. Ahabbu tidak. Okey. Alhamdulillah. Kemudian ni. Ini huruf ba tuan-tuan boleh betulkan? Minta maaf. Ustaz salah tulis tu. Boleh tulis huruf ba ya. Basauta. Ni huruf ba ada satu titik je. Baik. Kat situ Ustaz tulis dua titik kan? Dia ada satu titik je. Baik. So sebutan dia basauta. 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 Dia macam nak pergi kepada ta tapi dia pergi kepada ta. Basauta. Basauta. Okey. Alhamdulillah. Basauta. Baik, kemudian farrattum. Ni farrattum. Terus direct pergi kepada huruf ta tanpa dibacakan dengan qol-qolah. Farrattum. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian pergi kepada kalimah selanjutnya. Haqqat. Maka itu ada huruf qaf kan? Qaf yang bertanda sabdu. Haqqat. Bukan haqqat. Haqqat tidak. Kemudian at-tala'a. Tak perlu baca at-tala'a tidak. At-tala'a. Dan kemudian Rabbana. Ini famous lah. Kemudian apa tu? Tajaja. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini tak ada apa-apa kot rasanya. Baik. Okey, selesai tuan-tuan Itu untuk contoh-contoh yang macam ada qol-qolah tapi sebenarnya tidak perlu dibacakan dengan qol-qolah. Boleh ya? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh tuan-tuan? Setakat ni okey? Siapa yang okey, komen okey dulu. Nanti kau ramai okey tak ni? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Oh baik. Alhamdulillah. Sebaik okey. Masih boleh teruskan ya? Masih lagi dalam perbahasan qol-qolah ni. Dah, biar betul. Cerita pasal qol-qolah je dah nak pukul 10 dah. Alhamdulillah. Okey, tak apa kita buat praktikal kan. Baik. Kesalahan ketika membaca qol-qolah. Ni kesalahan yang anda kena take note tuan-tuan. Ini kesalahan yang biasanya berlaku. Baik, untuk yang pertamanya adalah suara qol-qolah bercampur dengan salah satu antara dua baris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, contohnya seperti kalau yang ni kan huruf qol-qolahnya huruf ba kan? Ba huruf qol-qolah. Maka kita baca Ibrahim. 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 Dia tak boleh baca Iba.
Maksudnya dia seolah-olah macam menyebutkan ataupun mempengaruhi baris atas ke dalam huruf ba tersebut. Jadi tak perlu hadirkan baris atas tu, jangan bagi ba tu terpengaruh lah dengan baris atas ra. Ibra. Ibra. Okey, dan kemudian begitu juga dengan kalimah seterusnya, tubtum. Tubtum. Okey? Alhamdulillah. Suara ada gangguan? Gangguan apa tu Kak Norma? Baik, tubtum. So bila kita sebut ba tu, kita kena hadirkan ataupun tak perlu hadirkan tanda baris depan. Tubutum. Tubutum. Contohlah, tu dia hadirkan baris depan sebab selepas tu ada huruf yang berbaris depan kan. Tubutum. Tidak, dia tubutum. Tubutum. Organ saling menjauh kejap. Tubutum. Kemudian laqad kana. Laqad kana. Laqad kana. Kesalahannya laqada. Laqada kana. Laqada kana. Itu kesalahan yang berlaku lah. Kemudian kita pergi kepada kesalahan yang kedua. Mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Contohnya macam mana? Ahada. Ahada. Seolah-olah macam apa? Macam ada apa? Macam ada hamzah lah kat belakang. Ahada. Da. Macam tu Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nombor 2 dalam kesalahan ketika membaca qalqalah mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Macam mana tu Ustaz? Sebab saya macam dengar Ustaz sebut bunyi qalqalah macam ada kedengaran hamzah, kedengaran bunyi de ataupun be. Okey? Baik. So kalau macam untuk yang kedua, ialah kedua tu macam ada hamzah kat belakang tu. Okey? Ahada. Ahada. Okey? Somada. Somada. Okey? Kenapa tak dengar suara Ustaz ya? Alamak. Puan kena keluar balik daripada kita punya Google Meet, lepas tu dia masuk balik. Baik. Jadi bacaan dia ahad. 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 Okay, Ustaz ulang yang nombor 1. Okay, ulang yang nombor 1. Nombor 1 ni huruf bacaan qalqalah dihadirkan dengan barisnya sekali. Contoh macam nombor 1 ni, patutnya bacanya Ibrahim. Ibrahim. Tetapi dia baca Ibrahim. Kemudian yang kedua, contoh bacaan yang betul, tubtum. 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 Okey? Kesalahan dia adalah tubutum. Tubutum. Kemudian suara usap perlahan. Okey? Baik. Tak mampu nak kuatkan lagi, ini dah paling kuat rasanya. Kemudian laqad kana. Bacaan betul, laqad kana. Laqad kana. Tapi kalau bacaan yang salah, laqada. Laqada kana. Dia menghadirkan baris atas sekali pada huruf qalqalah. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, dia hadirkan hamzah dekat belakang kan. Okay, dia kata apa? Mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Ahad. Ahada. Ahada. As-samada. As-samada. Okey, patutnya baca macam mana? Ahad. Ahad. Samad. Samad. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagaimana baik. Bagaimana sesetengah orang baca maksudnya? Kemudian memanjangkan suara qalqalah melebihi batasannya. Okey. Satu contohnya, ahad. Contohlah tu contoh As-samad. Okey, baik. Ataupun mungkin dia baca dengan panjang yang lain, ahada. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dal tu waqaf dekat makhraj dal lah Ustaz. Contoh dal tu waqaf dekat makhraj huruf dal, ya betul. Kena habiskan dekat makhraj dal. Lepas tu anda saling jauhkan antara hujung lidah dengan makhraj dal, iaitu pangkal gigi kacip atas. Okey, baik. Gigi jauh pula tu nampak. Jap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kau nampak ke tak? Okey. Baik. Contohnya kat sini kan. Okey, ni
Hujung lidah letak dekat sini, pangkal gigi kan. Ahad, 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 ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik, so saling menjauhkan. Ahad, ahad. Okey, saling menjauhkan dua organ. Jadi tak perlu untuk kita akhirkan dia dengan hamzah. Ahada ke ataupun somada. Okey, kemudian baik. Contoh yang ketiga yang tadi tu kita kata dia lebih daripada batasan harakat. Ini salah, ini salah. Okey. Batasan harakat pun sama juga, tak boleh. Okey. Ahada ataupun somada, contohnya lah. Baik, kemudian memutuskan, nombor 4, kesalahannya adalah memutuskan suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Okey. Putuskan suara, maksudnya seolah-olah macam dibaca qalqalah kubra lah. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Contoh dia putuskan. Okay, tapi padahal kalau qalqalah sughra dia kena baca dengan macam nak sambung kepada huruf suruh. Yadhu. Yadhu. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Kena laju sikit tuan-tuan Yadkhuluna. Dan kemudian kalau contoh sebelah yubsiruna. Yubsiru. Yubsi. Yubsi. Yubsiru. Yubsiru. Baik. Kemudian kalau contoh yang ketiga yaqadha. 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 Okey. Alhamdulillah. Dapat ke? Laju sangat. Lagi sekali, kalau sebut contoh yang pertama, tak boleh sebut dengan putuskan dia dengan huruf selepas dengan sebutan yadkhuluna, tidak. Kena baca dengan macam nak pergi kepada sebelah tapi dia ada pisahan lah kat situ. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Kemudian pergi kat sini yubsiruna. Yubsiruna. Okay, kan ada dengar qalqalah kan, tapi dia macam tak berapa kuat sangat begitu. Kemudian contoh yang ni yaqadha. 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 Okey, alhamdulillah, simple je. Jangan rumit-rumitkan, senang je tuan-tuan Alhamdulillah. Okey, dapat. Ini adalah 3 kesalahan qalqalah yang berlaku ketika seseorang itu membaca huruf qalqalah. Baik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka barulah kita masuk kepada topik yang ke-9. Okey, kenapa tak boleh putuskan dengan huruf selepas sedangkan qalqalah termasuk sifat syiddah? Macam mana nak kaitkan dengan itu Ustaz? Sekejap Kenapa tak boleh putuskan dengan huruf selepas? Tak boleh putuskan. Sebab kalau putuskan, nanti dia akan jadi qalqalah kubra. Okey? Qalqalah kubra yang hanya memutuskan antara huruf qalqalah dengan baik. Contoh macam ni kan? Okey. Dia bukanlah kita kata dia masuk dalam kha tu. Tidak. Dia tak masuk dalam kha tu. Okey? Dia masih still lagi dengan huruf dalnya. Okay, cuma dia macam nak pergi kepada huruf kha kan? Yadhu. Yadhu. Baik. Tapi kalau contoh kalau kita putus, dia macam pause kejap. Yadhu. Yadkhuluna. Ada macam ada pause sikit lah, something itu. Okey? Jadi itu maksud yang dimaksudkan dengan putuskan tu, contoh seolah-olah macam kubra pula dia ni. Macam over pula kita sebutkan qalqalah tu. Padahal dia sughra je, macam itulah. Baik. Huruf ba, jim, dal, bila qalqalah bunyi jadi be, je, de. Kalau qaf, to bunyi jadi ko, po. Betul ke Ustaz? Dia sebenarnya untuk memudahkan faham, anda hanya perlu menjauhkan organ suara. Contoh macam huruf ba tadi, bibir berbenturan ataupun bertemu dengan ab, anda hanya jauhkan je. Ab, ab, ab. Jauhkan je. Okey? Baik. Ab, ab. Dia automatik akan bunyi begitu. Begitu juga dengan huruf dal, hujung lidah letak dekat pangkal gigi kan. Ad, ad. Dia macam jauh sikit. Ad, ad. Begitu je. Okey? Baik. Sebab takut-takut kalau tulis dengan tulisan Rumi tu, takut-takut dia macam ke arah lain. Okey? Macam tak berapa tepat lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang itu kita boleh kaitkan dengan huruf tebal dan huruf nipis juga kan Ustaz? Yang mana? Huruf qalqalah tu ke maksud sufaz? Okey? Alhamdulillah. Ada lantunan kan Ustaz? Ya betul, ada lantunan dia. Okey?
Baik, sebab kita belajar tadi, huruf qalqalah ni cara nak bunyikan, yang pertama kena sentuh organ. Yang kedua, kena jauhkan organ itu tanpa menjauhkan organ yang besar. Hanya jauhkan organ yang kecil saja. Contoh macam hujung lidah bertemu dengan pangkal macam huruf dal tu, ad. Anda tak perlu galikan ada. Ada. Okey, dal tu jangan dia macam ni. Dia menjauh habis. Tapi dia cuma berjauhan saja. Ad. 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 Macam tu je. Okey? Alhamdulillah. Saling berjauhan dan menjauh. Kalau saling berjauhan tu mungkin jauhnya dekat sikit. Kalau saling menjauh, sangat jauh. Okey, baik, itu je lah. Nanti boleh take note dekat nota anda. Isti'la tebal dan nipis adalah istifal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi dalam perbahasan qalqalah ni dia tak ada tu. Dia tak ada isu lah, atau kita kata apa? Tak ada terikatan dengan apa? Sifat huruf tentang isti'la ataupun istifal tu. Baik. Cuma fokus kepada pangkal lidah tu, still lah dia masih terangkat kan. Pangkal lidah tu, kalau isti'la tu pangkal lidah terangkat. Kalau istifal, pangkal lidah merendah. Sebab daripada huruf qalqalah tu, kalau anda perasan tuan-tuan dan puan-puan, ya mana huruf qalqalah tu? Ni kan. Baik. So huruf yang bersifat dengan tebal, cumalah huruf ta dengan huruf qaf kan. Yang lain semuanya bersifat dengan istifal. Okey? Baik, jadinya qaf dengan ta lah kena pangkal lidah naik atas tu. Baik. Okay, cuma fokus kita dekat qalqalah, kita perlu untuk lantunkan kita punya suara. Okey? Cara nak lantunkan tu senang je. Ab, ad, aqa, alta. Okey? Jadi bunyi dia simple je. Tak perlu untuk keraskan macam alta, ab. Tak perlu untuk keraskan ke dan sebagainya. Kita simple je. Ad, dia macam comel-comel gitu. Okey? Dapat ke ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, dapat qalqalah dia ada sifat tersendiri ya. Apa beza bunyi lantunan kubra dan akbar? Bunyi lantunan kubra sama je dua-dua, cuma kalau akbar tu dia ada pause, kalau kubra dia tak ada pause. Kasab, kasab itu kalau qalqalah kubra. Tapi kalau qalqalah akbar, watab, watab, macam apa? 1.5 harakat. Bolehlah kita iktibarkan macam tu contohnya. Okey? Alhamdulillah. 1.5 harakat tu saya sebut, bukan kitab. Kalau kita tak ada sebut. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. So, selesai perbahasan berkaitan dengan qalqalah. Okey tak ni? Okey tak? Okey? Kalau okey boleh komen okey sekejap. Boleh komen okey tuan-tuan. Masya-Allah, lagi 10 minit lagi masa nak habis. Macam mana ni? Ustaz boleh ulang kesalahan yang satu tu. Kesalahan satu tu kalau dia hadirkan ni. Dia hadirkan baris atas. Iba. Ibrahim. Ibara. Tahu dia sebut iba. Kena sebut ibra. Ibra. Kemudian sebut contoh yang kedua. Tubetum. Tak boleh sebut tubutum. Tubutum. Okey, kena sebut tubetum. Kemudian kesalahan yang seterusnya iaitu laqad. Laqad kana. Tak boleh sebut laqada. Laqada kana. Dia seolah-olah macam hadirkan baris lah. Macam tu. Okay. Satu warna merah lah. Laqad kana. Tubutum. Ibrahim. Itu salah lah tu. Dapat Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okay, next kita pergi kepada perbahasan yang terakhir kita pada malam ini teman-teman. Mungkin kita dapat habiskan sifat lin sahaja untuk malam ini dan kemudian insya-Allah untuk inhiraf dengan takrir kita akan sambung pada episod yang ke-10 nanti boleh Alhamdulillah. Ataupun jangan risau, kita santai je sebab episod yang ke-10 tu dia dah masuk simple platform lah. Baik, perbahasan yang simple dia tak banyak sangat. Okey, maksudnya episod 10 esok tu perbahasan apa? Lupa pula. Tengok jap tafashi dengan istitalah. Senang je. Tafashi dengan istitalah ni memang simple habis lah. Kita kata senang je. So boleh kita collabkan dengan inhiraf ataupun takrir sekaligus nanti kita belajar. Alright, so kita pergi kepada sifat tunggal yang ketiga. Sifat tunggal yang ketiga namanya sifat lin. Sifat lin ni rasanya semua orang dah tahu dah tentang perbahasan lin. Baik, daripada segi bahasa, lin tu maksudnya adalah lawan bagi keras dan sukar. Dipanggil istilahnya diddul khushunati was-su'ubah. Lawan bagi keras dan sukar. Baik, lin lembut kan. Lembut, lawan dia keras, sukar lah. Manakala daripada sudut istilah,
mengeluarkan huruf daripada mulut tanpa memberatkan lisan. So kalau kita sebut apa, lin tu kan senang je sebutan dia. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, sekejap. Gambar usah hilang kan? Okey, boleh tak? Okey, kamera tu bergerak kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Baik tuan-tuan Okey, so jadinya bila kita sebut tentang sifat lin, kita keluarkan huruf itu daripada mulut kita tanpa memberatkan lisan. Santai-santai je sebut kan, dia tak berat lah. Baik, syarat dia berlakunya sifat lin. Apakah syarat berlakunya sifat lin? Ni rasanya semua dah hafal. Terdapat huruf ya ataupun waw. So kita highlightkan dekat sini, ada huruf waw, ada huruf ya, ada huruf waw. Yang penting dia bertanda sukun. Baik. Macam dekat sini kan anda tengok ada waw yang sukun dan ada huruf ya yang sukun. Kemudian syarat yang kedua, sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. So highlightkan huruf berbaris atas. Baik. Okey. So kita nampak dekat situ ada huruf waw ataupun ya yang sukun sebelum dia kena ada baris atas. Okey. Baik. Maka ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, bila kita sebutkan tentang sifat lin, kita akan dapati bahawasanya kita akan jumpa huruf waw yang mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Ini semua dah hafal kan? Ini basicnya ni. Okey? Baik. Tapi sebutan dia macam mana? Khaufun. 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 Kalau contoh yang kedua, baitun. Baitun. Kan? Baitun. Contoh yang ketiga, yaumin. Kan senang sebut tu. Keberat tu tuan-tuan. Senang kan? Dia kata kalau contoh kita tak ada ni lah. Yamin. Yamin mungkin berat sikit. Baik. Kalau contoh kita tutup ni kan. Tutup ni, kita sebut ya. Ya mungkin berat sikit. Tapi kalau bila ada waw, yaumin. Dia macam lebih ringan. Lebih rasa smooth. Lebih rasa simple. Kemudian, sauti. 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 Okay? Sauti. Baik. Kemudian, qawla. 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 Kemudian, zaujin. 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 Kemudian, fir'auna. Ni. Auna. Fir'auna. Fir'auna. Okay? Kemudian, khairun. 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 Kemudian, kalimah yang terakhir, lailin. Lailin. Ini kalau kita sebut banyak kali tuan-tuan, lidah kita tak rasa lengar pun. Okey? Beza kalau kita sebut dengan huruf-huruf isti'la lah, huruf yang tak ada lin ni, kita akan sebut dia memang kita punya lidah tu rasa macam berat. Okey? Baik. Contoh kalau kita sebut laju kan. Khaufun baitun yaumin sautin qawla. Sauti qawla zaujin fir'auna khairun lailin. Okey? Jadi dia macam lembut macam tu lah. Okey? Baik, Dato' nak gambarkan macam mana, anda boleh rasa sendiri rasanya. Bila kita sebut tentang lin tu, dia macam lembut lah. Rasa macam tak berat. Bezalah kalau kita himpunkan banyak-banyak huruf, apa, kita satukan huruf apa? Huruf isti'la kan. Tuan-tuan apa baca je apa? Sifat isti'la tu. Khussa dhaghtin kis. Tu kalau sebut 5 kali ke dah lengur dah lidah tu. Okey? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, dapat tuan-tuan? Setakat ni okey? Setakat ni okey? Alright, boleh? So, kita berbaki lagi 5 minit. InsyaAllah, kita nak masuk kepada slot kuis kita pada malam ni. Okey. Baik, siapa yang dah bersedia untuk jawab kuis, komen nombor 1. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Siapa yang dah bersedia untuk jawab kuis, komen nombor 1. Ya, ada orang komen kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk slot quiz kita ada 3 soalan malam ni. Okey, soalannya senang-senang saja. Baik, ready nak jawab Alright, kalau ready nak jawab, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kita terus pergi kepada soalan yang pertama.
Anda diberikan masa 30 saat sahaja untuk menjawab soalan. 30 saat tu macam sekejap kan. Kita bagi 1 minit untuk jawab soalan. Satu soalan 1 minit. Baik. Okey tuan-tuan. Untuk soalan yang pertama. Apakah huruf? Baik, apakah huruf apa tu? Sekejap. Sila sebutkan kesemua huruf dalam sifat Sofir. 1 minit daripada sekarang. Sebutkan kesemua huruf yang bersifat dengan Sofir. Baik. Kita berbaki lagi 50 saat sahaja lagi sebelum masa kita tamat. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kita belajar semalam. Okey? Baik. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat senang. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Berbaki lagi 30 saat saja lagi sebelum masa kita tamat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alright. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. 20 saat lagi. Masih ada lagi masa 20 saat untuk anda jawab soalan. Ada yang tulis bahasa Arab, ada yang tulis tulisan Rumi, tak apa, okey je. Yang penting kita faham apa yang anda tulis. Okey, baik. 10 saat lagi. Masa hampir tamat. Lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Masa sudah tamat tuan-tuan. Tahniah kepada siapa sahabat kita yang berjaya untuk jawab soalan dan maka hukum ataupun sifatnya. Kita ada 3 huruf pada sifat Sofir, iaitu hurufnya adalah Sod, Sin dengan Zai. Tak kisah mana-mana pun anda tulis pun betul. Yang penting ada 3 huruf. Siapa yang betul, komen 1/3. Siapa yang betul, komen 1/3. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okey, boleh? Soalan seterusnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita ada 3 point ataupun 3 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ambil 4 lah, ambil 4. Okey, ada 4 kalimah yang Ustaz nak minta anda tuliskan. Dia punya perbahasan tentang qalqalah. Baik, qalqalah Okey, dalam masa seminit je untuk jawab soalan ni, Ustaz akan tuliskan, lepas tu anda boleh terus direct je tulis qalqalah apa yang berlaku dekat nombor 1, 2, 3 dengan 4. Ready? Okey. So bermula saja Ustaz tulis, anda dah boleh tuliskan jawapan terus. Boleh? Alright, alhamdulillah. Okey. Dah standby dah. Dah standby. Barakallahu fikum. Okey, baik. Soalannya adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu soalan pertama. Kemudian soalan yang kedua. Baik. Soalan yang ketiga. Dan soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni okey tuan-tuan, seminit daripada sekarang. Seminit. Silakan. Sangat-sangat laju Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, soalan 1 tu qalqalah apa? Soalan 2 qalqalah apa? Ataupun tuan-tuan tulis je macam 1 tu apa? 1 tu sughra, 2 tu kubra ke? Contoh. Baris tertinggal. Baik. Alright. Alhamdulillah. Okey, silakan. Baik. Salah tak apa. Tapi nak dapat mumtaz kena tak boleh salah. Okey. Baik, berbaki lagi baik berapa ni? 25 saat lagi. Berbaki lagi 25 saat saja lagi. Alhamdulillah. Okey. Baik. 15 saat sahaja lagi. Tengok betul-betul position huruf qalqalah tu. Dekat mana dia berada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Pastikan betul-betul jawapan anda itu benar. Okey tuan-tuan Baik. Ada yang kena prank nampaknya tapi tak apa.
Okey, yang rasa 5, 4, 3, 2, 1. Masa sudah tamat tuan-tuan. Okey, jom kita tengok jawapannya apa. Untuk contoh yang pertama ni, dia dikategorikan sebagai qalqalah kubra. Untuk kategori yang kedua, dia digelarkan sebagai qalqalah akbar. Untuk contoh yang ketiga, tak berlaku qalqalah. Dan contoh yang keempat, qalqalah sughra. Okey, baik. Siapa yang betul? Komen 2/3. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak nampak sangat kan? Tak nampak sangat maksudnya? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh, salah satu. Okey, baik. Okey ke tu? Alhamdulillah tuan-puan baik. Jadi kat nombor 3 tu dia tak berlaku qalqalah tau. Kat nombor 3 tu tak berlaku qalqalah. Tadi kan kita belajar ada tempat-tempat yang tak perlu qalqalah, betul? Ingat tak? Okey, nanti kena rujuk balik kat nota ya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Saja je macam tengok-tengok sikit kan. Tak perasan yang nombor 3 tu. Okey, tak apa. Nice try, okey. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah soalan yang terakhir untuk pada malam ni, soalan yang terakhir. Biasalah soalan terakhir soalan yang paling susah sekali. So kita nak minta kepada anda untuk tuliskan semua sifat bagi huruf ba. Alamak, payahnya. Soalan ni cerita berkaitan dengan semua sifat pada huruf ba. Okey? Baik. Sila berikan komentar anda. Yang ni tak ada masa dah. Yang ni, okey? Kita bagi 2 minit lah, 2 minit. Okay, 2 minit. Silakan tuan-tuan. Perlawanan yang pertama, huruf ba tu bersifat dengan apa? Hamas ke jahab? Perlawanan kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Lajunya. Lajunya. Subhanallah. Dahsyat ni. Baik. Okey, tulis lagi satu. Tulis lagi satu iaitu sifat dia yang ke-6 kan? Dia ada 6 sifat, betul? Baik, dia ada 6 sifat tu. So boleh tuliskan warna pink. Pen warna pink ni menunjukkan apa? Menunjukkan sifat yang ke-6. Okey, alhamdulillah. Alright, sikit lagi. Baik, 1 minit dah berlalu tuan-tuan. 1 minit telah berlalu. Okey. Masing-masing okey ke tu? Ada yang ngantuk? Subhanallah, moga diberikan kekuatan selalu. Alhamdulillah. Okey, baik. So kita pergi satu-satu jawapan Kita pergi, Ustaz nak pergi satu persatu jawapan. Untuk perlawanan yang pertama kita akan tengok fahathahu syakhsun sakata. Tak ada dalam hamas, so dia termasuk dalam jahab. Lepas tu tengok bawah pula perlawanan antara syiddah dengan rokhawat tawassut. Tengok ajidu qatin bakat. Ada huruf ba kan? Maka dia bersifat dengan syiddah. Kemudian tengok yang ketiga, isti'la dengan istifal. Kita hafal apa? Khussa dhaghtin kius. Ada tak? Jawapannya tak ada. So dia termasuk dalam istifal. Rendahlah istifal. Baik, perlawanan yang keempat adalah antara itbaq dengan infitah. Itbaq dengan infitah. So kalau perlawanan yang keempat, sad, dad, ta, itu untuk itbaq. So memang ba tak termasuk dalam itbaq, maka dia termasuk dalam infitah. Baik, dan yang terakhir untuk perlawanan adalah idlaq dengan ismat. Dia termasuk dalam idlaq, betul? Sebab farra min lub, maka dia termasuk dalam idlaq. Dan yang terakhir, dia ada sifat yang ke-6 ke ataupun sifat tunggal? Jawapannya ada, dan sifat tunggalnya adalah sifat qalqalah. Okey, boleh tuan-tuan Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So tahniah kepada anda yang berjaya jawab soalan dan okey, mumtaz. Tahniah tu. Baik, salah soalan 2. Okey, tak apa. Okey, cantiklah tu. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, tapi majoriti dapat mumtaz lah kan. Dan paling tak pun salah dekat qalqalah nombor 3 tu je kan.
Okay, yang lain tu semua betul lah. Alhamdulillah. Cuma tu pun tak perasan ataupun mungkin tak terlepas pandang. Okay, barakallahu fikum. Ya tuan-tuan. So, kena take note berkaitan dengan itu. Okay, rasanya sekadar itu saja. Kita punya kelas pada malam ni. InsyaAllah habis ni. Kemudian kita akan masuk kepada perbahasan seterusnya. Inhiraf, takrir, tafashi dengan istitalah. InsyaAllah. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik. Ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, sebelum kita tamatkan kita punya kelas, sama-sama jom kita gambar sekejap. Okey. Baik, kita tengok gambar kejap untuk kenang-kenangan kita pada episod yang ke-9. Kita berbaki lagi berapa lagi? 10, 11, 12 dan 3 episod lagi. Okey, boleh tengok dekat skrin ataupun boleh tengok dekat kamera anda masing-masing untuk kita tengok gambar. Okey, boleh senyum. Ready? 1, 2, 3. Sekejap. Sekejap. Sebentar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, ada lagging kat sini. Sekejap tuan-tuan. Okey, sekejap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina